kembara penjara. Kalau ada pihak yang skeptikal, kenapa pilih mempertikaikan kenapa memilih penjara? Bila kan nak menyanyi kat rumah dia je. Kita gini. Kita nak menghibur, kita nak memberi message. Kita sebenarnya tak pilih tempat tu. Kalau katalah orang-orang yang di ujung sana panggil kita pergi, orang ini panggil kita pergi, tapi sekarang ni dia terfikir niat di hati untuk memberi sedikit keriangan pada mereka-mereka yang di dalam sana. Diorang duduk di dalam sel tu, berdindingkan batu, berbanggakan jeriji besi tu. Apa yang diorang lihat? Diorang tak lihat apa. Bertahun, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tak keluar. Jadi apalah salahnya bagi saya, peranan kami ni untuk berdepan dengan diorang, memberi sedikit hiburan supaya dapat ketenangan, ketenteraman di dalam kandang diorang. So saya rasa ini satu benda yang elok dan saya tidak mahu ada kalau boleh jangan elakkan kononnya. Kenapa kau dalam penjara? Kenapa tak buat ini? Kenapa tak buat sana? Kau panggil lah, aku datang. Konsepnya macam mana? Maksudnya diorang dalam sel pula? No, diorang akan keluar ke padang. Duduk dalam sel aku nyanyi kat depan dia. Dia ada dewan, dia ada padang. Dia sel pagar besi jadi kat panggil kawat besi. Bak wire tu confirm dia akan duduk di padang, kita di sini. So dia ada jarak dia. Macam mana kita mesyuarat tu hari, kita ada distance jarak dia untuk dia selamat ada warden-warden penjaga akan jaga. Sebenarnya yang di dalam tu tidaklah yang kita sangka macam jahat sangat. Banyakkan kita apa jahat yang dalam negara Malaysia ni yang buat, bukannya ada yang heavy yang macam mana ditipu di Amerika ni kan. Amerika punya movie pun dahsyat, dia jahat tu tak ada dalam Malaysia. Saya tak begitu pun, tak begitu kan. Semua kita ada penjara terbuka yang dia sendiri masuk, dia sendiri keluar. Dia ada 6 tempat yang mana dia sendiri masuk, sendiri keluar. Yang ini semua yang dah melalui proses yang lama, sudah melalui proses insaf dan sebagainya. Dia tahu dia punya hukum contohnya ada lagi setahun, tapi dibebaskan tanpa syarat. Maknanya kau kena masuk sana, buat aktiviti di situ. Buatlah dia mungkin dia menyulam ke baju, ke jahit ke benda tu. Dia buat dan dia masuk, cakap keluar, cakap masuk balik. Begitu masuk. Jadi tak adalah serius sangat tentang kejahatan. Maknanya semua dalam penjara juga ada belajar mengaji. Ada ustaz-ustaz yang telah memberi ilmu agama ke dalam tu. Kata kawan-kawan saya yang masuk pun sekarang ikut tabligh, dah mengenal ayat Quran dan sebagainya. So kita datang sekarang ni untuk menambahkan semangat lagi kepada diorang yang di luar ni sebenarnya menerima kamu seadanya. Semua jangan rasa terpinggir, kita menerima. Dan itu sebab kita pergi ke sana, kita beri sepatah lalu kata insyaAllah keluar nanti kita jadi kawan. Untuk konsisten pasal konsert tribute ni, konsert tribute ini diilhamkan sebenarnya dah setahun kan, dah setahun diilhamkan. Kita berbual dengan kita dengan lagu lama, kita nak buat. Mula-mula sebenarnya saya nak rakamkan album tribute ini, lagu-lagu lama ini dimasukkan kembali dalam sebuah album. Dan royalty-nya kita, berapa persen dari royalty ini kita akan bantu penyanyi kembali, kita akan bagi pewaris. So itu sebenarnya kita nak buat. Tapi bila kita rasa macam sebab Wing itu sekarang masih dalam proses album, jadi kita tak boleh nak tunggu lama. Aku nak bidang idea-idea ini diambil. Jadi anak-anak saya kena pergi ke konsert dulu, baru kita buatkan album itu. Jadi sebenarnya dalam konsert itu kita berancangkan, kalau kata saya menyanyikan lagu si Polan ini, dia family dalam keadaan susah contohnya, dan kita ada portion untuk itu. Dan saya akan select lagu-lagu mana-mana lagu yang boleh dinyanyikan, lagu-lagu yang sedap, lagu-lagu pernah hit satu ketika dulu. Dan kita tengok ada tak lagi dia. Kalau dia tengah tua, sakit, kita akan bantu. tahun bila terletak artis? Daripada tahun 60-an.